Tengah scroll TikTok, tiba-tiba tercrossover satu video seorang pakcik ni. Dia tengah buat papan landas pemotong tu. Zaman dulu-dulu tu, kalau kata apa pasal pakcik tu buat, penat man. Tapi harga dia jual benda tu, walaupun nak buat satu tu penat, aku tak tahu value ke tak, sebab dia jual tu murah. Papan pemotong tu legend tau. Siapa orang lama mesti pernah pakai papan pemotong tu. Lain feel dia mat dengan papan pemotong sekarang. So tak cakap banyak, sampai satu kat rumah. Aku dah bukan pakai kayu biasa, tak pakai kayu getah. Ni aku beli yang 3 beradik tu. Ingat nak bagi mak aku satu. Bukan apa, papan pemotong sekarang banyak plastik, bahaya. Mikroplastik masuk dalam badan boleh menyebabkan kanser tau. So, kita pakai kayu ni, kayu getah ni. Tak silap aku kayu getah. So dia tahan lama. Susah nak berkulat. Yang penting kena jaga. Maintenance dia ni senang je. Sekali-sekala siapa lah banyak masak tu ni. Ini dia 3 beradik punya set. Papan pemotong lama macam ni bentuk dia. Letak kat atas tabletop. Potong ayam, potong ikan, potong sayur pakai ni. Nampak? Kayu pun cantik. Berat tak ringan papan pemotong ni. Solid. Kalau kau tengok comparison size dia, yang bawah ni paling besar, kedua besar, atas ni paling kecil. Ini set 3 beradik. Sebabkan pakcik tu jual murah, aku beli yang 3 terus. Bukan senang pakcik tu nampak papan potong ni. So korang pergilah support pakcik tu. Link aku letak kat bawah.